Tayyib. Okay. So, hari ni insyaAllah, kita akan belajar pasal something yang saya suka nak terangkan. Okay. Supaya anda tidak berlaku salah faham lah dalam belajar bahasa Arab. Tayyib. Jom kita mulakan. Okay. Dhahaba talibu ilal fasli. Apakah maksud dia? Cuba tu komen. Apakah maksud dia? Apakah maksud dhahaba talib ilal fasli? Ma ma'naha? Yani ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kita ada Yorski. Kita ada Yorski awliyayu. Who is Fatini? Arif, ajar itu telah bagi ke kelas. Okay. Who is Fatini? You are Fatini. Pergi pelajar ke kelas. IH, perginya pelajar ke kelas. Uish, semua terjemahan yang macam semua. So, semua terjemahan lain-lain lah. Okay. Tak apa je, asalkan betul maksud dia. Okay. Zahaba, pelajar itu telah pergi ke kelas. Okay. Baik. Apa wazan at-talibu? Nah, saya nak tanya awak semua kan. At-talibu adalah fa'il ke isim fa'il? Yang mana? Awliyayu. At-talibu ni fa'il ke isim fa'il? Itu soalan dia. Fa'il kan? IH kata fa'il. Okay. Mana yang lain? Apa jawapan antum? Ashley fa'il. Maybe fa'il. Okay. So, at-talibu ni fa'il ke isim fa'il? Kenapa dia fa'il? Kenapa dia fa'il? Kenapa? Sebab pelaku yang buat. Okay. Sebab ada fa'il. Fa'il, maksud dia adalah pelaku. Zahaba ialah pergi. Pergi ialah fa'il. Fa'il ialah kata kerja. Bila ada kata kerja, maka dia perlu kepada pelaku. Betul? Bagus. Okay. Bila ada kata kerja fa'il, pergi, fa'il, dia perlu kepada pelaku. So, sini ada pelaku, fa'il dia. At-talibu, pergi. Siapa yang pergi? Pelajar. Lelaki itu. Zahaba at-talib dan fasli. Okay. Terima kasih Nafash. Alright. So dia adalah fa'il. Okay. Maka at-talibu adalah fa'il. Dia bukan isim fa'il. Betul? Betul tak? Dia adalah fa'il sebab dia pelaku. Okay. Maka dia bukan isim fa'il. Betul ke salah? Betul ke salah? Dalam ni kan, antum semua form apa Antum semua form apa? Waalaikumsalam, Agri, Rimba, Yoski form 5. Okay. Apa beza fa'il dengan fa'il? Okay. Nafas je, betul. Ahir betul, Ayin betul, Yoski betul. Stam hair, mantap. Ahir stam.
Yours sikit, Ustaz ni tak jumpa file ke? Form 3, form 5. Ya. 2 tahun. Tengok ke. Tengok. Mantap atau mantap. Okay. Okay semua je. Semua boleh join. Okay. Bukan belajar pun okay. Alright. Form 5 Ustaz. Okay. Baik. Sekarang ni, ada satu statement yang saya sebutkan. Saya kata at-talibu ni adalah fa'il. Why dia fa'il? Sebab dia pelaku. Apa yang dia buat? Dia melakukan pergi. Maka dia fa'il pelaku. Maka adakah dia isim fa'il? Sebab dia fa'il? Adakah dia isim fa'il? Okay. So, apa itu isim fa'il? Now, tadi ada yang cakap dia fa'il sahaja. Dia bukan isim fa'il. Siapa yang rasa dia dua-dua? Siapa yang rasa dia dua-dua lah Ustaz? Komen saya. Dia adalah fa'il. Kata dia isim fa'il. Siapa yang rasa begitu? Siapa yang rasa dia adalah dua-dua? Dia isim. Sebab ada alif lam ke? Dia isim sebab dia adalah kata nama. At-talibu adalah pelajar. Maka dia isim lah. Sebab at-talibu adalah pelajar. Pelajar adalah satu objek. Alright. Maka satu benda. Maka dia kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab ialah isim. Keren saya. Zak tak kuat. Okay. Ibuku Cemina saya. Dua-dua tahu hukum fa'il. List kataan je fa'il. Dua-dua hukum fa'il. Okay, tak sure lah. Alright. Okay, betul. Betul. Alright, sebenarnya I pun tak sure juga. So, jom kita tengok. Okay. Kita tengok. Jom kita mengkaji sedikit. Adakah dia adalah isim fa'il dan dia juga adalah, adakah dia isim fa'il dan juga fa'il at the same time. Okay. At-talibu adalah fa'il. Fa'il apa hukum dia? Marfu' ke mansub? Ke majzum? Ke majrur? Antum? Fa'il. Apa hukum dia? Mansub kan? Marfu' ke mansub ni? Marfu'. Okay. Siapa dalam ni yang masih belum join group Nahwu Method? Kena join lah. Okay. Thank you Abanji share. Thank you semua yang share lah. Alright. Dan like. Kita ada group WhatsApp Nahwu Method. Dalam tu saya bagi tahu bila saya buat live. So, nak join group tu, klik link kat bio and then klik join study group. And then kita ada bagi cuma nota i'rab untuk boleh atau download. Okay. Klik link di bio dan download. Okay. Baik. Saya perlu buka iPad saya untuk saya tunjukkan kepada antum nota yang antum mesti kena ada lah dalam belajar bahasa Arab. I'rab. Okay. Okay. Saya ada bagi nota ni. Antum pergi dekat bio Nahwu Method kan. Nanti ada untuk klik download nota i'rab percuma. Ni. Anda atau akan dapat ni. Atau akan ada benda ni. Jadual i'rab isim kan. Jadi bila antum dah tahu dah dia fa'il. Dia fa'il kan? Tadi kat sini. Okey. Dia kata kalau fa'il hukumnya ialah marfu'. So bukan mansub, marfu' dia punya hukum. Okey? Jadi untuk nak tahu hukum, antum tak tahu. Kita nak tahu hukum ni, nak tahu dia marfu' ke dia mansub ke, kita bukan menentukan dengan fikir. Kita menentukan dengan kita tengok jadual. Cuma ada orang dia ada jadual dan dia rujuk. Jadual ni ada percuma kat Nahwu Method bagi. Download nota ni. Nota ni didesign oleh, actually ni yang saya design. Saya pun copy orang je sebenarnya. Cuma dia dikemaskan, diwarnakan oleh tim Nahwu Method lah. Baik. Ada, actually dia kat sini je sebenarnya. Ni nota dia. Right? Cuma
kita akan banyak guna nota dalam belajar i'rab. Tapi lepas tu kita hafal je lah. Bila kita hafal senang lah. Sebab kita dah ingat dah. Okay. So dia marfu', betul lah marfu'. Kelas bahasa Arab ke? Yes. Waalaikumsalam PIM. Kena hafal betul Khairul Ahmad. Di buku Cik Minah marfu' betul. Mantap. Farisha Hussein marfu'. Okay. Baik. Okay. Lepas kita tahu dia marfu', apa alamat dia pula? Apa alamat dia? At-Talib, apakah alamat dia? Marfu'. Marfu', apa alamat dia? At-Talib ni, apa alamat dia? Farisha, Auliyayo, Nafash, Mu'alim Najib, Yina, Emma, Nafash. Nafash marfu'. Tu rafa' ni, kat sini, hukum. Ini alamat dia bidhammah. Bidhammah. Secara asas, bila kita i'rab, kita ada 3 benda kita kena buat. 1, mauqi'. Mauqi' ni fa'il. Okey. Yang kedua adalah hukum. Hukum dia adalah marfu'. Yang ketiga adalah alamat. Tanda dia adalah dhammah. Fa'il marfu' wa alamat rafihi ad-dhammah az-zahirah. Apa boleh juga. Okey. Poin dia apa? Poin dia bukan nak i'rab. Kita bukan nak i'rab sebenarnya. Kita bukan nak i'rab sangat. Kita nak ni. Pak, keluar jawapan. Nak baca talibu ke taliba? Fa'il tu berlaku kan? Yes. Benda yang paling penting dalam i'rab adalah alamat ni. Kita tahu mauqi' untuk tahu hukum. Hukum untuk tahu alamat. Alamat lah tujuan asal dia. Tujuan sebenar dia. Okey. Baik. So, maka at-talibu adalah fa'il. Baik. Sekarang ni, antum tahu dia adalah fa'il. Apa wazan at-talibu? Apa wazan dia? Apakah wazan at-talibu? Khairul Ahmad, fa'il. Talaba. Nafash, saya tanya apa wazan dia? Apa wazan? Apakah wazan? Wazan adalah bentuk. Kalau saya tanya apa wazan, maksudnya apakah bentuk dia? Kalau saya tanya apakah dia punya fi'il madhi, talaba. Apa wazan dia? Fa'ilun. Okay. Jadi bentuk talib adalah fa'ilun. Okay, fa'il. Awak jangan confuse tau. Dekat bawah ni, fa'il di sini adalah mauqi'. Ni adalah mauqi'. Mauqi' i'rab. Ni fa'il. Maksud dia adalah pelaku. Dekat sini, ni fa'il sini bukan mauqi', bukan pelaku. Ni wazan, waznun, wazan, bentuk. Maksud dia at-talibu ni, dia ikut bentuk fa'ilun. Contoh. Okey. Fa'ilun adalah bentuk. Contohnya nama saya Arifun. Nama saya adalah Arifun. So Arif ni, dia ikut bentuk fa'ilun. Contoh katibun, penulis. Katibun Arifun ikut bentuk fa'ilun. So ni adalah bentuk. Ni adalah mauqi'. I'rab. Baik.
Sekarang ni, at-talibun ni dia ikut bentuk fa'ilun. Bentuk ni antum, bila sebut wazan, wazan ni bentuk. Bentuk ni antum, dia akan kasih kita bentuk lah. Fa'il. Tapi dia tak bagi kita nak sebut apa? Nak sebut fa'ilun. Fa'ilin. Tak. Bentuk hanya bagi tahu bentuk perkataan tu. Fa'il. Tapi nak menentukan baris huruf akhir dia lam tu, nak sebut lun ke lan ke lin, itu bukan kerja wazan. Wazan tak bagi tahu benda tu. So, dengan mengetahui bentuk fa'il, kita hanya tahu at-talib. Kita belum tahu pasal dia punya i'rab lagi. Tak tahu lagi nak baca at-talibu ke at-taliba ke at-talibi. Itu perlu kepada kaedah i'rab. Dalam i'rab ada 3 step. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang ketiga. So lepas kita i'rab, kita kata mauqi' dia fa'il, pelaku. Hukum dia adalah marfu'. Alamat dia bidhammah, maka bidhammah. Dapatlah dia punya alamat. Wazan nak untuk isim je ke? Kan tak boleh ke? Wazan ni untuk isim je ke? Isim nafi'. Isim nafi'il. Contoh zahaba. Zahaba bentuk wazan dia adalah fa'ala kan? Zahaba fa'ala. Baik. Sekarang ni, dia macam, you akan nampak kat sini. Sini ada fa'il dan fa'il juga. Tapi dua ni benda berbeza, okay? Fa'il kat sini maksud dia pelaku. Okay, ni pelaku. Alright? Ni i'rab. I'rab ni. Bagian i'rab. Ni, sini fa'il kat sini adalah bentuk perkataan tu. Bentuk tu ikut fa'il. Contoh at-talibun. Talibun tu ikut fa'il lah. Sebab asal talibun adalah, okay, apa fa'il madi dia? Apa fa'il madi bagi at-talibu? Contoh nama saya Arif. Fa'il madi saya adalah arafa. Mengetahui. Kalau talibun, apakah fa'il madi dia? Okay, bagi kata Hadi, Mu'alim Najib. Pijol, Milk, Mu'alim Najib, Fast, Frosting, Talaba. Okay, maaf Ustaz, saya tanya, Tuan Muzakkar. Tak ada. Dia adalah bila sebut wazan, dia adalah ilmu sharaf. Bila sebut i'rab, adalah ilmu nahu. Okay. Bila jamak mudzakkar salim, kita bercakap pasal waw nun. Kalau itu aspeknya, kalau aspek yang kita bicarakan pasal waw nun, ya nun, itu adalah aspek di hujung kalimah. Bila di hujung kalimah, maka dia adalah ilmu i'rab. Okey, maka dia bukan wazan lah. Okey. Baik. Maka talib adalah talaba. Talaba, okey antum. Talaba, apakah maksud talaba? Apakah maksud talaba? Ibuku Cik Mina. Talaba. IH. Talaba. Apakah maksud talaba? Meminta. Okey, Hadi belajar. Maya memberi. Fas belajar. Menuntut. Mu'alim menuntut. Okay, actually maksud dia adalah menuntut. Okay, IH menuntut. Talaba ialah menuntut. That's why kita ni adalah talib. Sebab kita penuntut.
Kita adalah penuntut ilmu. That's why kita adalah talib. Talaba adalah menuntut. Talaba adalah menuntut. Bila talaba ubah kepada talibun, perhatikan. Wazan talaba ubah, talaba asalnya ikut wazan fa'ala, fa'il madhi. Telah menuntut. Ubah kepada isim fa'il, jadi fa'ilun, talibun. Apakah maksud talibun? Talib, penuntut, nafash. Okay. Terus soal itu. Apakah maksud talibun? Pelajar, penuntut, pelajar. Bila kita ubah daripada talaba kepada bentuk talib, talib ni ikut bentuk fa'il. Betul tak? Talib, fa'il. Baik. Setiap wazan ada nama dia. Contoh, kalau fa'ala, fa'ala ni adalah fa'il madhi. Fa'ala adalah wazan kan? Bentuk wazan. Dia ada nama dia. Dia adalah fa'il madhi. Okey, fa'il madhi. Kalau fa'il, apa nama dia? Al-muallim, al-mufassil, al-mufa'il. Okey. Isim fa'il, pembuat. Isim fa'il. Baik. Fa'il adalah wazan bagi wazan, nama dia adalah isim fa'il. Isim fa'il, apakah maksud isim fa'il? Apakah maksud isim fa'il? Nando. Izan Hasan, isim fa'il, mirror. Isim suka semut. Pelaku, kata nama, Hadi, isim suka semut. Azlin, Ayub, pelaku. Maya pelaku, isim yang menunjukkan pelaku, orang yang membuat fa'il tu. Isim yang ikut wazan fa'il. Dia akan beza lah. Kata nama pembuat yang atas dia. Okay, semuanya actually dah betul lah sebenarnya. Okay, cuma saya nak jelaskan, nak simpulkan. Okay, orang. Baik. Kita jangan samakan bila kita terjemah fa'il, pelaku kan. Kalau isim fa'il, dia adalah kata nama bagi pelaku. Kata nama bagi pelaku. Orang yang buat kerja, isim yang sedangkan kita kerja. Okay. Fa'il, pelaku, dia yang buat. Contoh. Nama saya Arif. Okay. Nama saya Arif. Sekarang ni, saya tengah mengajar. Maka, bila saya mengajar, saya punya mauqi' adalah pelaku. Fungsi saya dalam cerita ni adalah saya adalah pelaku. So, Arif adalah fa'il. Okay, Arif adalah fa'il. Anda nampak saya dan tahu, okay, ni pelaku dia. Ni pelaku dia. So, bila anda sebut pelaku, maka ni fa'il lah. Alright. Maksudnya, bila kita kata Arif mengajar bahasa Arab, so Arif adalah pelaku lah. Sebab dia yang mengajar. Betul tak? Itu pelaku. Fa'il. Macam mana kalau kita tak panggil Arif? Kita nak panggil kata nama
Untuk contohlah, antum tak kenal saya pun. Okay. You don't know my name lah. So, you pun nampak, ish, cakap pak je ustaz tu mengajar. Macam tu lah. Uish. Ish, hebatnya guru tu mengajar. So, gelaran guru kepada saya, kerana saya adalah orang yang buat kata kerja mengajar. Guru tu adalah isim fa'il. Kata nama bagi orang yang buat. Saya buat mengajar kan? So, orang panggil saya apa? Cikgu. Itu isim fa'il. You are the isim fa'il. Thank you so much, Izzah Hassan. You call me dengan menggunakan isim fa'il. Kata nama bagi pelaku, bagi orang yang mengajar, kita panggil dia adalah mu'allim. Maka mu'allim adalah isim fa'il. Kalau saya belajar, dalam cerita belajar tu, saya adalah pelaku. So, saya fa'il. Tapi orang panggil saya apa? Isim fa'il. Sorry. Orang panggil saya apa? Talibun, pelajar. Talibun adalah isim fa'il. Kata nama yang digunakan untuk panggil orang yang buat kata kerja tu. Itu isim fa'il. Sekejap. Anonymous. Isim fa'il pula pelaku yang disandarkan kata kerja kat atasnya. Actually, bukanlah semestinya tak dikenali pun sebenarnya. Cuma, of course, antum pun panggil, contoh saya kenal saya punya pelajar kan. Saya panggil, dia still saya bagi dia, wahai pelajarku. Walaupun saya tahu nama dia. Ataupun saya kenal siapa guru saya. Nama dia Dr. Harun. Tapi saya panggil je, wahai guruku. Wahai pensyarahku. Itu adalah kata nama yang diberi kepada orang yang buat kata kerja tu. Itulah isim fa'il. Okay. Faham tak beza fa'il dengan isim fa'il? Anda faham tak? Yang faham kami faham, yang tak faham kami tak faham. Abang tanya pula Koil lah. Alamak, pula Koil tak tahu. Mu'allim, Najib. Al-Mu'allim. Anonymous fa'il adalah orang yang buat pekerjaan tersebut. Betul. Orang yang buat. Bila kita i'rab, kita nak tengok apa fungsi dia. Bila kita i'rab, kita bukan nak tahu apa nama dia. I'rab, tengok fungsi. Ilmu sorof, dia bukan kisah fungsi pun. Dia kisah kau buat apa. Faham tak? Isim yang disandarkan kat dalam kecil. Anggerik faham, Mu'allim Najib faham, Haji faham, Ish faham. Ulang balik boleh beza isim fa'il dengan fa'il. Isim fa'il dengan fa'il. Isim fa'il ada berapa Ustaz? Kita orang maf'ul. Betul. Dia kisah adalah maf'ulun bih. Sebab saya mengajar antum adalah maf'ulun bih. Mangsa yang diajar. I'rab untuk ilmu nahwu je kan? Yes. I'rab adalah formula dalam ilmu nahwu. Wazan adalah formula dalam ilmu sorof. Ilmu tu, nama ilmu tu topik. Tapi dalam tu ada dia punya teknik. Faham tak? Ilmu nahwu, topik dia. Topik yang bagi tahu apa tujuan dia untuk make sure kita betul baca baris. Dalam ilmu nahwu ada teknik dia. Apa? I'rab. Contoh, topik ilmu bisnes. Subjek bisnes. Dalam dia ada teknik. Teknik marketing, teknik buat TikTok, TikTok live. Ilmu accounting, dalam dia adalah teknik untuk kira-kira account. Ilmu sorof, dalam dia ada teknik wazan, ada dalam tu isim fa'il. Okay. Saya ulang balik, okay? Sekali lagi. Okay, screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. مثلا
Indama aqulu mathalan. Allah. Mana pula? Tapi kita guna yang lain lah. Kita guna al-mu'allim pula. Isim fa'il ada berapa? Ada banyak. Nanti antum download je lah yang saya bagi tu. Nanti klik link kat bio. Download nota ni. Dalam ni ada. Yang ni. Isim fa'il kan? Isim fa'il ada fa'ilun. Fa'ilun. Ada mufa'ilun ni lah mu'allimun tu. Guru. Mufa'ilun. Muf'ilun. Mutafa'ilun. Mustaf'ilun. Semuanya akan depends kepada apa dia punya fa'il madi lah. Lain fa'il madi, lain lah dia punya isim fa'il. Okay. Mana pen saya sekarang ni? Mana pen saya? Alah. Di mana gua campak tadi? Okay. Jumpa dah. Okay. Ra'aitul mu'allim. Apakah maksud ra'aitul mu'allim? Apakah maksud ra'aitul mu'allim? Saya tengok guru. Saya telah melihat guru itu. Saya telah melihat guru itu. Saya melihat guru. Aku melihat. Apa yang kelakar tu, Maldita? Guru. Aku melihat guru itu. Okay. Ra'aitul mu'allim. Aku melihat. Jadi, ra'a adalah melihat. Tu ialah aku. Okay. Melihat adalah kata kerja. Fa'il. Tu adalah fa'il. Berlaku. Saya telah melihat guru itu. Aku ke saya sama je kan? Sama je. Dalam bahasa Arab dia guna ra'aitu. Ana, contoh ana. Tapi ana kan? Ana, anta. Ana, kalau kita terjemah dalam bahasa Kelantan, kawai demo pun okey. Sama je. Alright? Saya kelih. Sama tu, saya kelih. Aku lihat guru itu. Alright. Saya ada melihat ke maksud dia? Ada melihat ke maksud dia? Yes, ra'a tu melihat lah. Ra'a. Aku melihat. Okay. Al-mu'allim. Apa i'rab al-mu'allim? Apa i'rab mu'allim? Ada telah ke? Of course ada. Bani fi'il madhi. Fa'altu, berwazan fa'altu. Yes, ada kat bio. Dekat bio ada link kan? Kita ada link kat bio. Fulun B, Hadi, 3HS, Maya, Syazana. Kenapa mafulun B? Cuba tu komen kenapa. Okay, kenapa mafulun B? Dah follow, dapat linknya. Kalau dapat link, maksudnya awak kena PM saya lah. Nanti PM saya, okay? PM dekat TikTok kan boleh PM kan? Boleh send message kan? Nanti send message. Saya dah follow, tak nampak. Okay. Sebab lepas fa'il, belum B. Dah agak jawapan tu. Sudah kusangka. Dia saya tanya. Mesti akan ada jawapan begitu. Okay, betul. Guys. Macam
Hadi masa dilihat. Okey, maknya maf'ulun bih mansub bi fathah sebab lepas fa'il la yang dilihat Iza Hasan mu'alif sebab ra'a melihat fa'il. Ra'a fa'il mabni lil ma'lum. Okey. Al-mu'allim, aku melihat siapa? Aku melihat guru. Jadi guru ni adalah dia adalah mangsa yang dilihat. Mangsa dalam bahasa Arab ialah maf'ulun bih. Begitu. Okey? Bukan sebab dia lepas fa'il, tak boleh. Alright, antum kena amalkan meletak bila antum ditanya kenapa dia fa'il, sebab dia pelaku. Kenapa dia adalah maf'ulun bih? Sebab dia mangsa. Okey, is maf'ulun bih. Right. Now, dia adalah maf'ulun bih. Bila dia maf'ulun bih, maka dia bukan isim fa'il. Betul tak? Sebab dia adalah maf'ulun bih. Maka dia bukan isim fa'il. Betul ke tak? Mangsa dalam bahasa adalah maf'ulun bih. Thank you, Maya. Salah, Mak Najib. Okey. Salah ke betul, tuan? Bila dia maf'ulun bih, maka dia bukan isim fa'il lah. Isim fa'il boleh dia jadi maf'ulun bih. Mak tanya, Ustaz, Salullah tadi apa? Antum kena follow Telegram dan masuk grup WhatsApp Nahwu Method. Klik link di bio. Okey? Masuk Telegram. Nanti situ kita akan update bila kita buat live. Isim fa'il boleh jadi maf'ulun bih, hadir salah. Maf'ul itu pun isim fa'il, sebab fa'il sahaja. Free je ke? Live ni, it's free je. Okay. Baik. Isim fa'il. Okay, kalau you kata isim fa'il, apa wazan dia? Al-mu'allim ni. Apa wazan al-mu'allim? Al-mu'allim. Mana yang paling tepat dengan dia? Kita tengok sini. Mustaf'il ke, mufta'il ke, mutafa'il ke, mutafa'il ke, muf'il ke, mutafa'il ke, mufa'il ke, mufa'il ke, muf'il ke, mutafa'il ke, mutafa'il ke, mufta'il ke, mutafa'il ke, mutafa'il ke, muf'il ke, mufa'il ke, mufa'il ke, fa'il. Mana yang paling tepat dengan dia? Pening, Ustaz. Nanti antum kena download ni. Dekat link kat bio tu ada. Dekat bio ada link. Kalau ada nanti PM saya. Kita orang provide satu nota percuma untuk antum bawa untuk tu print, bawa pergi sekolah, bagi tahu member tolong follow Nahwu Method. Mu'allim Najib, Mufa'il, Syazana, Penang, Mu'allim, Muf'ilun Mirul atas sekali. Mufa'il, betul. Okay. Tadi. Alright. Mufa'il. Okay. Jadi, isim fa'il ada banyak. Okay. Antaranya fa'il. Antaranya mufa'ilun. Okay. Baik. Now, mu'allim ni wazan dia adalah mufa'ilun. Kalau wazan dia mufa'ilun, apakah fi'il madi bagi mu'allim? Apa fi'il madi dia? Okay. Apakah fi'il madi bagi mu'allim? Hadi, fa'ala. Apakah fi'il madi bagi mu'allim? Nama dia Mu'allim Najib, mu'allim. Okay, tak. Hantarlah Mu'allim Najib ni. Alama, Hadi Alama. Okay. Maka
dia punya fi'il madi adalah allama. Allama maksudnya telah mengajar. Allama telah mengajar. Allama adalah mengajar sebab dia fi'il madi. Dia adalah fi'il kata kerja madi yang telah lepas. Bila kita ubah allama kepada muallimun, kita dah mengubah bentuk allama kepada mufa'ilun. Mufa'ilun adalah antara isim fa'il. Alama tak ada kot. Yang ada alima. Kalau alima mengetahui. Kalau alama mengajar. Ariana. Okey. Jadi sekarang ni muallim ini adalah maf'ulun bi dan isim fa'il. Faham tak semua? Maf'ulun bi, isim fa'il. Jadi dalam satu kalimah, kita boleh nampak dua perkara. Okay, saya dapat jalan dari awal. Kenapa Ariana? Ada kelas ke? Maf'ulun bi ini dari kita kena melihat sebuah kalimah itu dengan dua mata. Okey, dua mata. Mata ilmu nahu, mata ilmu sorof. Jadi kita akan nampak dua view yang berbeza. Kalau maf'ul bih ni adalah ilmu nahu ke sorof? Maf'ul bih ni. Maf'ul bih ni ilmu nahu ke sorof? Kerja. Oh, kerja. I see. Bukan awak SPM ke, Ariana? Maf'ul bih nahu. Okey. Oh, laju Ustaz ni dari awal dah. Mantap lah IH ni. Nahu. Kalau ini isim fa'il saraf. Alamak. Terlebih laju lah pula IHW YCAA semua ni. Mesti sekian nahu. Muallim. Najib. Nahu. Izzah Hasan nahu. Hazana Samsul. Saya pun dah tua. Tak boleh sibuk orang. Muallim Najib Sarah. Keren Sarah. Nahu tak apa. Sarah tak apa. Tak apalah. Mak saya semua bertanya. Nanti Umi pencen, Umi nak belajar Arab dengan Angah gitulah. So Angah cakap, dulu Angah tak berani nak ajar Umi. Sekarang okey lah, insyaAllah boleh. Nahu untuk kenal bahasa. Okay, yes. Ini Nahu, ni sorof. Ilmu Nahu. Okay. Ilmu Nahu ni nak tahu baris, huruf, akhir. Sebab lepas kita tahu dia maf'ulun bih, maka hukum dia mansub, alamat dia bil fathah, maka fathah. Kita tahu dia punya fathah sebab kita guna ilmu nahu, guna formula i'rab, dapatlah maf'ulun bih, maka bil fathah. Itu ilmu nahu. Ilmu sorof, kita nak tahu apa? Nak tahu makna. Al-muallim ni, nak tahu al-muallim ni maksud dia adalah guru atau pelajar. Sekejap. Saya ubah tibet rumah.
Nak tahu macam ni? Nak tahu dia ni adalah pengajar, which is guru, ataupun diajar, ataupun pengajaran, ataupun pendidikan, pengajaran. Nak menentukan maksud kalimah, kita guna ilmu sorof. Ilmu sorof. Nak tahu makna. That's why kita tahu al-mu'allim ni, dia isim fa'il. Daripada alama. Alama ialah mengajar. Alama ialah mengajar. Ubah kepada isim fa'il jadi mu'allim, maka jadi pengajar. Pengajar adalah guru. So, kita tahu makna dia guna ilmu sorof. Tapi kita tak boleh baca lagi. Sebab kita hanya tahu ilmu sorof hanya bagi tahu makna saja. Bentuk dan makna. Al-mu'allim. Tapi nak menentukan al-mu'allimu ke al-mu'allima ke al-mu'allimi ke, kita perlu kepada ilmu nahwu pula. Baik, faham tak beza? Now you guys faham tak pasal dua mata tu? Dia ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Itu point malam ni. Nak bagi you guys nampak bahawa kita kena melihat kalimah itu dengan dua mata. Itulah beza kita dengan orang yang tak belajar bahasa Arab. So, kita ada kelebihan lah. Okay. Semua orang mana Ustaz? Saya adalah orang Kota Baru, KB, saya tahu, tak ada mau. Nanti saya PM Ustaz untuk jadual tu ya. Alright. Ya. Mu'allim Najib, sorof untuk kenal macam mana satu kata bentuk betul. Ya Rahman, bifasah mansub, mantap, bifasah banjir, betul. Lala Lisa tak ajak sekolah mana? Saya ajak sekolah Nahwu Method. Hadi faham. Nahwu Method satu, for now is online tuition sebenarnya. Saya mengajar live ni everyday, hampir everyday saya ajar live ni kan. It's a free platform untuk antum belajar bahasa Arab. Okay. Cuma kalau antum perlukan guru, antum boleh masuk kelas Nahwu Method. Kalau masuk kelas Nahwu Method, kelas kami ni kelas secara Zoom. So ada guru-guru yang mengajar. Untuk form 5, form 4, form 3, form 1 ada guru-guru yang mengajar. Okay. Hadi faham. Wayak. Mesti Nasgai faham. Cincai faham. Mu'allim faham. IH faham. 9 Ogos mafhum ya Ustaz. Faham sedikit je. Baik Ustaz. Syukran. Daftar Nahwu Method macam mana Ustaz? Klik link di bio. Ada nanti untuk daftar kelas. Ustaz nak tanya sikit kalau jalan Ustaz bila dituliskan kepada fa'il mudhari' kenapa jadi jelis? Mana huruf lam? Mana huruf lam ni apa? Kenapa huruf lam ni apa? Sebab fi'il madi yang fa'ala dia punya fi'il mudhari' ada 3. Mungkin yaf'alu, mungkin yaf'ilu, mungkin yaf'ulu. Contoh, jalasa. Bila kita check dalam kamus, dia tulis jalasa, dia keluar fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. So kita tahulah, oh maka kalau jalasa yajlisu. Sebab dia possible 3-3. 1, 2,
3. Kita tak tahu pun yang mana dia punya fi'il mudhari'. Contoh jalasa. Dia kata, okey, buat macam ni lah. Jalasa ya jalasu. Mana boleh? Okey. Bukannya boleh semua. Tapi dia adalah sama ada yang semuanya lah. Kita kena cek kamus lah. Kamus bagi tahu lah. Betul Izzah Hassan. Tak ada formula pun. Memang orang Arab cakap begitu. Contoh. Fataha. Yaftahu. Contoh kataba. Yaktubu. Jamak asal perkataan bagi jamak tasrif kita kena refer kamus. Contoh. Antum buka kamus ni kan? Kamus Arab Indonesia ni kan? Antum pun search lah. Contoh, dia kata aklam. Aklam kan? Antum pun pergi sini. Dekat slide, bila, okay, dalam kamus ni, dia ada bahagian pertama ni kan? Antum pergi ke yang kedua ni. Sini biasanya ada. Contohnya yang ni. Yang ni. Jamak. Jim ni maksud dia jamak. Jamak dia aklam. Mufrad dia kolam. Pena, pen. Ni dalam kamus Arab, kamus Indonesia. So kita kena ubah lah pada bahasa Melayu. Formula, kalau dalam Azan ada kamus, macam mana nak detect? Dia skill detect ni skill mahal sebenarnya. Saya skor, saya punya Arab. Saya punya bahasa Arab. Cuba teka apa grade saya. Saya dapat A+ ke dapat apa? Untuk saya punya bahasa Arab SPM. What do you think? Cuba tu teka. Ustaz, sebenarnya isim fa'il atau ismul fa'il? Boleh dua-dua, sama je. Ada kita boleh sebut isim fa'il tanpa alif lam fa'il tu pun, dan kita juga boleh sebut isim fa'il yang ada alif lam pada fa'il tu. Cuma kalau kita lebih mendalami, kita akan nampaklah bila perlu kepada tu al-fa'il, bila tak perlu. Tak nak power cerita Arab ambil masa berapa tahun Ustaz? Saya bukan orang pondok, tapi memang sebenarnya nak pandai kitab Arab memang kena pergi pondok. Berapa lama? Lama lah jawapan dia. So kita kena belajar je sampai kita dapat. Habis kita minta lah supaya dipermudahkan kan. Ustaz nak tanya sikit kalau jalan Ustaz. Okay. Macam mana daftar basic sampai dia cakap Arab. Kalau guys nak belajar start basic, kalau dekat Malaysia, saya tak boleh nak nafikan universiti paling bagus untuk bahasa adalah UIA. Dekat Malaysia, universiti yang antara yang paling bagus untuk bahasa adalah UIA. Sebab dia ada culture. Kita bukan nak pun pandai bahasa Melayu, tapi kita dipaksa pandai bahasa Melayu sebab kita ada culture bahasa Melayu. So UIA ada benda tu, ada sistem yang dibina, sistem untuk ada culture tu. So orang masuk UIA biasanya dia, kalau dia aktif, dia boleh cakap bahasa Arab. So in Malaysia, you kena cari satu tempat, tempat belajar ke yang ada that culture tu.
If not, you pergilah Mesir ke, Jordan ke. Tapi ramai je orang pergi Mesir. Tapi tak dapat juga. Sebab dia pergi Mesir, duduk kat bilik dia dengan orang Melayu. So dia tak bergaul dengan orang Arab, sama juga. Dulu, saya tak pandai kacak Kelantan dulu. Walaupun saya duduk dekat Kelantan lama, tapi family saya cakap KL kat rumah. So, and saya pun bukanlah bekerja. Sampailah one day saya praktikal dekat Kelantan. Saya praktikal tu, saya pun dengar orang cakap Kelantan. Saya terpaksa faham Kelantan. Bukan saya faham, cuma saya terkecek Kelantan. Tapi bila saya pergi praktikal tu, lama saya dapat culture tu, akhirnya saya boleh kecek Kelantan. Baru boleh makan budu. Budu makan sok bodoh, tapi nak kecek tu bukan dengan budu. Nak boleh kecek tu, kena ada kita punya culture. Okay. B, A+, A solid or A+. Okay, saya punya bahasa Arab adalah A, tolak, A minus. Saya lambat tau faham bahasa Arab. Saya faham bahasa Arab masa tengah tahun. Dah lewat dah. Dan time tu pun saya bukan suka sangat bahasa Arab. Tapi saya suka cemerlang dalam SPM. So, time tu saya kaji lah. Kaji. Saya kaji, saya tengok soalan, saya tengok skema. Saya pun tengok soalan ni skema dia. Macam saya kaji lah. Macam mana ya nak bagi betul tanpa faham. Nahwu method started, Nahwu method ni mula dulu. Bila mak saya kata, "Angah, ajarlah bahasa Arab." That was the idea. Pertama bukan saya nak buat Nahwu method. Mak saya yang bagi tahu saya, "Angah, ajarlah bahasa Arab." So, the first idea from me bukan nak mengajar bagi faham pun sebenarnya. Saya nak ajar cara macam mana saya skor Arab dulu. Dulu time saya SPM, saya bukan pandai mana pun. Tapi saya pandai tengok betul soalan. Tengok kalau ni jawapan dia. Saya tahu cara saya cari jawapan dia. Saya berkaji. So saya ingat, saya kata, okay, Umi bercakap ajar Arab, okay fine. Angah nak ajar, habis Angah ajar cara Angah. Tapi bila saya tengok, soalan sekarang dah berbeza. Soalan sekarang dia perlu kepada kefahaman. Okay. Tapi still best lah sebab, yelah, ada hasil lah kalau kita mengajar pelajar, mengajar cara teknik, apa cara jawapan dia, tapi tak faham, kita pun rasa kosong sebab kita ajar benda kosong. Mereka apatah lagi. Ustaz, Arab untuk form 5 ke? Susah ke? Depends kepada siapa guru anda. Guru main peranan yang agak penting sebenarnya. Azim betul bang. Ariana. Izan pehe. Makin bodoh. Okay. Geng lah Ustaz. Itulah. Saya kita. Bodoh sedap dah. Sungguh. Dan lebih susah dari BA Arab ke betul? Why lebih susah? Sebab dia lebih advance. Sekejap lah best here. Tapi sama juga. Lam ke bahasa Arab ke, dia depends kepada siapa guru itu. Sebab lain guru lain cara. Bila lain guru lain cara, dia akan ada hasil yang berbeza sebenarnya. Sebenarnya. Alright. Apa pun kita kena sedarlah bahawa setiap ilmu itu bukan daripada makhluk tapi daripada Allah. So minta dengan Allah. Okay? So maka berakhirlah sudah kelas kita pada malam ini. Jumpa lagi insya-Allah. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan semua.